Aku tak cakap sekolah kebangsaan ni tak bagus. Aku masuk sekolah tu, aku jadi culture shock lah. Okay, normal lah. Ni tak tipu lah, ni betul-betul punya lah. First intake aku terlepas, tak dapat surat. Sekarang Puncak Berdana memang dah bangun habis lah. Mana saya datang bukit tu kan? Belakang tu kampus siut. Bukit ni dekat dengan kampus UiTM ke siap? Babi hutan melintas, kepala otak di atas bukit siut. Dia nampak pelik tapi unik, but at the same time nampak cantik. Tapi aku tengok tiga-tiga gambar tu bukan bukit yang kita naik. Okey, Assalamualaikum. Bersama saya, Syed Wafiq. Dan juga bersama saya, Lee. Okay, and welcome to Euro Campfire. Okay, buat pertama kalinya Eurotrans Adventure membuat keputusan, membuat cadangan untuk kita buat satu podcast. So ini adalah episod pertama kita pada kali ini. Okay, so jika korang tertanya Euro Campfire ni dia akan bercerita pasal apa? So antara topik-topik yang kita akan kupaskan kebanyakannya akan berkaitan dengan sesuatu yang ke arah adventure. Kita boleh bercerita tentang pelancongan, tentang perkemahan, tentang perhutanan, and anything ilmu yang berkaitan. Dia punya pokok general, dia punya pokoknya adalah adventure, pengembaraan. So mungkin along the way, sebab ini adalah episod pertama kita orang, so along the way, insyaAllah jika ada rezeki, kita akan jemput lah. Mungkin kita boleh jemput malim ataupun jemput veteran askar kan, yang pernah berkhidmat. Kita boleh dengar lah pengalaman dia dalam hutan macam mana, ilmu apa yang dia akan diajarkan. Dia pasal hutan, pasal adventure, pasal pelancongan ni banyak yang kita boleh ceritakan. Walaupun kita kecilkan sikit skop, tapi sebenarnya banyak yang boleh dikupaskan. So disebabkan ini adalah episod pertama kita orang, so kita akan berborak, kita akan yapping benda yang sedikit ringan lah. Begitu, supaya kita lebih santai, lebih along the way. Yang best kita orang simpan dulu. Kita orang tak nak cerita dengan korang dulu. Yang best kita orang cerita kemudian. So korang haruslah subscribe, follow, like dan share Eurotrans Adventure, You the Explorer, supaya korang boleh lebih update. Korang akan sentiasa update. Make sure tekan butang loceng sekali untuk kita punya update yang akan datang. Okay, so untuk episod pertama kali ni kita akan berborak-borak lah sedikit pasal pasal pengalaman. Dia apa-apa hal mesti pengalaman. So So Ali, macam mana aku nak cakap dia tiba-tiba blur kejap. Pandang kau sebab kau buat muka garang. Aku pandang kau je buat muka garang. Dah macam malim gaya kau. So kita start lah Kita start dengan cerita Untuk aku mungkin tak ada, okay. Sebab aku pun sebetul-betulnya kalau nak ikutkan pengalaman hiking ni, dengan Eurotrans Adventure ni lah first time aku hiking sebenarnya. Ni tak tipu lah, ni betul-betul punya lah. Tak pernah lagi sebelum ni, tapi bila masuk Eurotrans Adventure ni, okay lah, bagi aku satu pengalaman yang baru. Okay, walaupun aku tak pernah zaman sekolah pun. Kalau saya kata takkan zaman sekolah tak pernah langsung kan, aku cakap jujur tak pernah babe. Aku dulu paling-paling pun KRS, kawat, camping, itu je. Tak ada apa pun, okay. Tak ada pun hiking ni. So tak apalah, kita pergi dekat Zaid, okay. Kita dengar dia punya pengalaman dia. Mungkin dia ada pengalaman dia zaman sekolah kan, pergi camping, lepas tu pergi hiking dekat gunung-gunung ke bukit-bukit yang ada dekat Malaysia ni, ataupun dekat Johor lah sebenarnya, sebab kita base dekat Johor kan. Sekolah dulu pun masing-masing kat sekolah dekat Johor baru. So kita tengah lah apa Syed ni cerita, apa pengalaman dia. Tapi sebelum tu
Aku curious kat. Memang memang lepas kau keluar sekolah, memang langsung tak ada apa. Memang daripada aku keluar sekolah dengan kau tu, Aha. aku masuk sekolah lain tu, Ah. memang aku masuk sekolah tu, aku jadi culture shock lah. Okay, normal lah. Kau sekolah agama daripada darjah 1 sampai form 3. Alih-alih kau masuk sekolah biasa, sekolah kebangsaan Aku tak cakap sekolah kebangsaan ni tak bagus. Okay, dia punya culture dia tak sama macam sekolah kita dulu. So bila dia masuk ni, dia jadi wish, 2 minggu 2 minggu aku cakap, aku waktu rehat, aku tak makan, babe. Aku tak makan. Aku duduk dekat tepi surau kan. Tapi bukan aku seorang. Yang tu ada Syafiq Samad dia tu. Sebab dia pun masuk sekolah dengan aku. Patut dia sekolah lain, tapi sebab dia nak kawan, dia nak geng, dia masuk sekolah sama dengan aku. Kebetulan pengetua time tu, dia dengar nama budak sekolah ni je, dia approve dia terus. Masuk situ, kita orang 2 minggu, kita orang langsung tak makan kan. Rehat tu kita orang duduk tepi surau sebab kita tak ada kawan, tak kenal lagi kawan-kawan kat situ. Lepas tu kita pun dengan masing-masing, yalah, culture shock lah. Kita sekolah, macam gini punya kantin, bercampur-campur. Dulu asing-asing. Siap ada barisan, ada tiang apa semua kan. Bila masuk sekolah biasa, kau satu barisan tu semua gabung, semua campur. Minggu juga lah. So lepas tu daripada situ pun aku aktif lah. Untuk curriculum dekat sekolah tu aku aktif. Tapi aktif pun tak adalah buat aktiviti yang pergi hiking ke apa. Camping tu normal lah. Camping tu memang ada. Okay, faham. Tak sangka menarik Walaupun aku dah kenal kau sekarang umur kita berapa? 30 tahun. Kau dah 30, aku belum lagi. Aku berapa bulan lagi 30. Alah still 30 secara tak rasmi. Kita kenal pun sejak daripada tahun 2003. Yang pendengar-pendengar muda ni mesti dengar, aku belum lahir lagi. Memang kau belum lahir lagi. Yes, kita orang dah umur 30. Walaupun nampak macam 15. Aku kenal dengan Alik ni dah lama dah, daripada darjah 1. Kalau dengan kalau mungkin dengan Bat, bos kita, mungkin kau kenal lagi lama Kalau ikut kan tak ada lah. Darjah 1 tu lah baru kenal dia. Walaupun satu taman. Sebab aku pindah Impian Mas. Impian Mas ni wujud masa aku darjah 1. Darjah 1 tu lah wujud Impian Mas ni. Okay, faham. So masa tu memang awal-awal pindah situ memang tak ada kenal sesiapa. So bila masuk sekolah tu lah, dari situ lah kenal Bat, yang aku tahu ada kawan-kawan sekolah yang duduk berdekatan dengan aku. Okay, faham. Macam tu. Ingatkan biasa kalau Impian Mas ni, kalau dah kenal satu taman ni, maksudnya kenal daripada sebelum. Okay, Impian Mas memang buka dia orang duduk situ masa 2003. 2003 lah. Okay, faham. Okay, so basically seperti yang Alik cerita, lepas daripada zaman SPM sampai ke zaman sebelum dia join dengan Yugo Tales Adventure, memang dia kata zero lah pengalaman camping, hiking apa semua. Camping tak lah, camping ada selalu. Ada camping? Hiking tak ada. Hiking tak ada. Okay, faham. Okay, so kalau macam tu aku boleh lah cerita. Kalau untuk part aku, kita kecilkan sikit skop. Sebab kalau nak cerita daripada zaman baby sampai umur 30, memang banyak. Nak cerita semua dalam satu podcast ni tak boleh. Mampus. Kena pecahkan. Okay, so aku akan kecilkan sikit skop. Aku akan ambil part di mana dari zaman pasca SPM hingga sebelum aku join Yugo Tales Adventure. Itu pun ada pecahkan lagi sikit, kecilkan lagi skop, which is akan fokus pada zaman diploma. Bukan zaman universiti tapi zaman diploma. Sebab aku rasa tu pun dah agak cukup panjang untuk cerita. So basically, kalau zaman diploma
Aku masuk UiTM Puncak Perdana tahun 2014. Apa panggil tu? Second session, bukan second session. Second intake. Sebab first intake aku terlepas, tak dapat surat. And memang tak tahu pun surat tu sampai kat aku. So kena tunggu another satu semester untuk dapat second intake ke UiTM. Okay, so masa first semester tu aku masuk ke UiTM Puncak Perdana. Okay, rasanya untuk siapa-siapa yang pernah dengar UiTM Puncak Perdana ni, memang zaman aku dulu, situ ada 2 je fakulti, which is fakulti filem, teater dan animasi, dan juga fakulti information management, pengurusan maklumat. Okay, so basically kalau filem, teater, animasi ni fakulti seni lah senang cerita, yang berkaitan dengan buat filem, persembahan teater dan juga penulisan. Okay, so UiTM Puncak Perdana ni dia punya kampus dia sangat kecil. Like kecil dia tu, orang lalu lalang kat jalan akan terlepas pandang. Orang akan ingat itu perumahan. Dia punya kecil tu masa zaman tu. Sebab UiTM Puncak Perdana ni boleh katakan kampus yang baru juga. And aku pun masa first masuk pun memang sesat banyak kali. Okay, so nak jadikan cerita, masa first semester lepas aku dah masuk berbulan-bulan kat situ, aku ada tertengok satu zaman tu orang panggil WeChat tau. Aku tengok satu post daripada member aku, member perempuan lah. Nampak dia tengah macam naik bukit sesuatu kan. Tengoklah video dia sampai selfie naik bukit kan. Tengok tempat macam bukit macam bukan bukit yang hutan-hutan tau. Dia macam bukit yang macam kalau bahasa Inggeris panggil canyon tau. Dia macam gurun-gurun sikit, dia tanah merah kan. So tengok bukit apa kan. Lepas tu tengok je lah video dia, sebab dia caption tak ada. Lepas tu dia sampai tu, dia kata, "So hi guys, I'm finally at the Bukit Tetek." Tadi tu aku macam, bukit apa tadi? Ya, korang tengok lah, kita orang semua kat Bukit Tetek. Tadi tu aku macam like, Bukit Tetek mana dah, bukit mana saya tak pernah dengar dalam semua hidup kan. Lepas tu tengok lagi video tu, sebab dia selfie. Bila selfie tu dia pusing-pusing tengok, belakang tu kampus siut. Bukit ni dekat dengan kampus UiTM ke siap? Lepas tu tanya member kan, kita ada bukit nama dia Bukit Tetek tanya member kan, dia kata Bukit Tetek. Ada. Mana Zil datang bukit tu kan? Lepas tu kata, kau nak tahu kat mana? Okey, tak apa. Nanti ada masa aku bawa kau. Lepas tu kan aku tanya benda tu masa semester 1 kan. Dia punya janji dia tu Sem 3 baru dia bawa naik. Dia punya sidai time tu Sem 3 baru dia bawa naik. Tu pun lepas aku duk push, bukan push lah, dia macam like saya tanya kan. Aku dulu pernah tanya tau, Bukit Tetek kat mana? Aku sampai sekarang tak tahu kat mana Bukit Tetek. Dia kata, Allah aku lupa lah. Tak apa, esok aku bawa kau naik. Lepas tu ikut lah dia naik kan. So Bukit Tetek tu, aku akan beritahu lah kenapa nama dia Bukit Tetek. So aku cerita dia punya flow macam mana aku nak naik tu kan. So nak naik Bukit Tetek ni, kita orang keluar kampus daripada pintu depan. Okay, pintu depan dia tu akan hadap bas tau. Bas punya stop. Bus stand. So kita orang kena jalan kat macam pejalan kaki tu. Kita orang kena pusing sampai ke belakang. Daripada pintu depan tu pusing sampai ke belakang dia tu. Okay, kat belakang dia tu ada jalan besar. Dulu situ bukan highway. Sekarang ni situ dah jadi highway, ada flyover. Dulu situ jalan kecil je, jalan yang ada traffic light. Sekarang dia dah jadi flyover. Sebab Puncak Perdana dengan Puncak Alam tadi tu dah memang membangun habis lah, sampai ada flyover,
hubung ke apa? Hubung Flyover ke yang ada banyak-banyak flyover tu kan. betul. Yang flyover bawah ada jalan lagi kan. Betul, situ. Dulu situ satu jalan je. Itu pun siap ada traffic light. Sebab situ kereta hampir langsung tak ada. Betapa amannya zaman tu. Sekarang dah jadi macam pusat menghubungkan bandar. Okay, so situ basically jalan tu boleh lintas tau. Which is kita orang kena seberang nak pergi ke apa kaki Bukit Tetek tu. So, kita orang melintas. Kita akan naik sikit. Dia ada jalan macam jalan tanah. Kita naik sikit ke jalan tanah tu. Dia jalan tanah tu memang orang dah buat tau. Dia macam like jalan tanah untuk kereta kan. Kita orang jalan, ikut jalan tu. Kita akan lalu satu menara telekomunikasi. Which is tak pasti tu Telekom punya ke atau tak. Masa tu Maxis punya. Sebab ada lalu dia punya box tu ada tulis Maxis. So tahu lah, okay, ni menara Maxis ni. No wonder Maxis tak line penuh tapi internet tak ada gak. Tak kisahlah mana-mana Telkom pun sama je, line teruk. Okay, and then dah lepas daripada dia orang punya menara tu, dia ada jalan kecil. Jalan kecil tu kereta dah tak boleh lalu dah. Memang orang je lalu. Kita akan lalu macam kawasan, dia bukan hutan tau, dia macam like semak-semak pokok-pokok sikit. Kita akan jalan and then dia sekejap je. And then kita akan masuk terus naik dia punya bukit-bukit tanah merah dia. Tapi dia lapang lah. Dia naik and then lapang. Dia macam masa kita naik bukit bukan bukit, masa kita pergi Warrior Waterfall tu, yang lepas batu tasik tu. Dia lebih kurang macam tu dia punya dia punya gambaran dia. Sebiji. Cuma tinggal dia menaik dia tak tu sangat. And then dia macam lebih landai. So aku naik dia dalam 9 hingga 15 minit 9 hingga 15 minit. And then sampai ke almost di bahagian puncak tu. Sampai kat puncak dia tu, and then nampak ada batuan yang tinggi. Dekat puncak tu lepas tu ada batuan tinggi lagi. Daripada kat situ kita boleh nampak kenapa nama dia Bukit Tetek. Sebab daripada situ kita boleh nampak dia menyerupai dua bukit and then ada puting. Sebab tu kenapa orang panggil Bukit Tetek. Ada nama bahasa Inggeris lagi, West Hills. Tapi nama tu zaman tu dia famous lah sebagai Bukit Tetek. Ramai orang panggil bukit tu Bukit Tetek. Tak, dia jadi ada puting tu apa benda yang kat atas tu? Tu pokok ke ataupun batu besar ke macam batu. mana? Dia actually batu hakisan daripada hujan. Tapi tak tahu kenapa miraculously dia jadi bentuk puting. Sebenarnya tu adalah akibat hakisan hujan. Tapi aku ada saja Google lah tempat tu baru-baru ni kan. Tempat tu aku ingatkan sebab dia ada nama sebagai West Hill, aku ingatkan orang letak tu sebagai nama official. Tapi tak, itu rupanya ada Mak Saleh pun percaya nama tu nama official, sebab tu dia panggil West Hill. Tapi bila aku search balik kat Google, dia dah ditukar nama jadi Bukit Puncak Berdana. Sebenarnya nama tempat. And sekarang ni pun kalau contoh korang semua terfikir nak daki sebab nak tengok sendiri, aku rasa tak boleh kot. Sebab ni aku tengok je lah dekat Google Map, tempat tu dah permanently close pun. Sebab situ diorang nak buat development. So tempat tu dah tak boleh access dah. Which is aku pun percaya tempat tu pun memang actually tak boleh access secara suka hati. Kita pun naik atas tu, atas risiko sendiri. Tak ada orang lain, memang student je naik atas tu. Tu pun sebenarnya masa kita orang lalu tu, masa turun tu, sebenarnya ada staff yang menara telco tu, dia nak buat maintenance kan. Dia kata, korang daripada mana? Atas tu bahaya tau, korang tak boleh naik suka hati. Tapi dah naik dah turun dah pun. And bukan kita orang je, benda tu daripada zaman senior kita orang. Kita orang tahu ni pun daripada zaman senior, daripada sini-sini kita orang yang dah pernah naik. So benda tu untuk basically siapa-siapa yang dah pernah belajar kat Puncak Berdana memang akan 100% tahu nama bukit tu Bukit Tetek. It's one of the bukit yang memang famous lah. Memang very famous gila. And kelakar lah sebab
Tengok daripada bawah memang nampak bentuk dia. And ramai orang suka sebab dia sesuai untuk orang yang nak tak pernah merasa hiking, nak hiking. Aku pergi zaman tu sumpah tak bawa apa-apa. Memang time tu zaman tu aku tak pakai smartphone lagi. Which is time tu adalah era permulaan smartphone. Aku smartphone tak ada. Time tu telefon pun rosak. Memang lenjan, naik je tanpa time tu cuma ada kunci kunci pintu bilik college je dengan kad matrik. Wallet pun tinggal. Apa bab kata ni gangster. Naik. Time tu kita orang naik 4 orang. Aku dengan housemate aku lah time tu. Naik biasa zaman tu kan zaman kurus. So secara apa? So memang Bukit Tetek tu memang well known lah, ataupun kita panggil Bukit Puncak Perdana. Salah satu orang kata legenda lah. Legenda among di kalangan mahasiswa UiTM Puncak Perdana. Yang pernah belajar kat situ daripada sebelum 2014 sampai tak tahu zaman bila. Memang confirm 100% akan kenal punya bukit tu. And aku rasa mungkin, tapi tak semualah yang pernah naik bukit tu. Maybe boleh katakan more than half daripada yang pernah belajar kat UiTM pernah naik. Sebab fakulti filem teater animasi ni, ataupun nama pendek dia FITA, memang kebanyakannya extrovert. Bukan nak kata extrovert tu maksudnya aktif, tapi boleh katakan macam daripada dia orang punya personality yang very socialized, boleh jadi chance untuk dia orang daki bukit tu tinggi. Sebab aku zaman sebelum ada TikTok time tu, memang tengok kat Instagram je lah. Memang bersepah posting budak-budak panjat Bukit Tetek, ataupun kita panggil Bukit Puncak Perdana. And sebenarnya tu bukit ni lah, Bukit Puncak Perdana. And lagi satu, masa aku aku cuba ingat balik, semester 4, one semester after that, aku panjat bukit Puncak Perdana tu, ataupun Bukit Tetek tu 2 kali je. Sebab first time curious, second time tu saja nak orang kata macam lepas gian aktiviti. Time tu stamina memang banyak. Lepas tu dah bosan dah. And then masa semester 4, housemate aku time tu dia ajak tau. Dia kata, jom pergi panjat bukit. Kata, bukit mana? Takkan dah panjat Bukit Tetek lagi kan. Bosan lah. Sebab panjat sekejap. Lepas tu view dia lah, wah, cuma tinggal time tu tempat tu baru nak membangun pun semua, so tak ada view lawa sangat tau. Dia kata, bukan Bukit Tetek, aku ada satu spot lagi baiknya. Tapi dia mencabar sikit. Aku dengar mencabar, ialah zaman muda-muda kan. Zaman awal 20-an kan. Dengar perkataan mencabar tu, kita jadi excited tau. Aku dengar mencabar macam mana tu. Time tu dah start tunjuk muka teruja tau. Dia kita naik Bukit Tetek, kita kena melintas jalan. Dia kata, pasal aku cakap betul, yang bukit ni kita nak naik ni, kita pergi lalu townhouse, which is daripada pintu depan UiTM tu, melepasi bus stop, and then jalan je straight akan masuk ke kawasan perumahan. Sampai kat jalan mati tu, kat situ macam ada semak, tapi dia macam ada gerbang. Itu laluan manusia. So itu adalah dia punya macam orang kata gate lah, gate, unofficial gate. Lepas aku macam, okay, boleh, jom. Time tu pergi ramai sikit. Aku cakap tapi macam tak shock lah kalau sekadar pergi panjat-panjat kan. Lepas tu aku cakap, habis kau nak buat macam mana? Kita singgah kedai runcit, kita beli roti, kita beli peanut butter and jam, bawa. And then air kotak, bawa lah. Kita pun bawa. Lepas tu daripada kita orang jalan sampai kat kawasan perumahan, and then kita masuk tu, memang betul dia mencabar sikit. Sebab masuk dia dah terus memanjat tau. Dia dah terus memanjat pokok
Pokok-pokoknya pula dia memang nampak dia agak liar sikit, akar dia terkeluar-keluar kan. Kita time tu aku dah shock macam uish, ni best ni, baik ni. Dia jalan. Dia naik. Lepas tu dia jalan. And then dia naik. Dia punya vibe naik tu, dia macam masa kita mula-mula sekali naik Gunung Agung. Masa sebelum masa nak on the way ke puncak Gunung Agung. Dia punya vibe ni macam tu, which is dia naik, lepas tu jalan, lepas tu dia naik yang panjang. Dia punya hiking tu, aku boleh cakap lama juga sebab aku sebenarnya tak ingat benda tu pun dah dekat 10 tahun lepas kan. Tak silap aku hiking time tu dekat 20 hingga setengah jam juga yang tu lama sikit. Tapi bila once kita orang sampai tu, dia tak ada puncak yang macam, yelah gunung kan ada puncak macam ni kan. Betul. Yang ni dia more kepada macam kita keluar je daripada kawasan pokok-pokok tu, kita nampak macam tebing tau. Tebing tapi kat atas bukit. Itu kita punya apa panggil tu, garisan penamat garisan penamat dia kat situ. Sebab depan tu dia macam hutan and then jalan mati, which is tak ada nampak trail ke apa. So kiranya tu macam kita assume sebagai jalan mati memang kita tak lari situ So kita berhenti kat situ, pusing tengok view dia memang lawa. Dia lain daripada dekat Bukit Tetek. Sebab view dia kali ni, first daripada POV tebing, belah kiri kita nampak tasik biru. Lepas tu bawah tu kena nampak kawasan perumahan, which is daripada tempat kita orang start naik. And then kita nampak kampus puncak perdana, boleh nampak lagi jelas, nampak lagi atas. Lepas tu kita boleh nampak sampai cahaya SPK, jalan yang tengah renovate, yang nak buat flyover time tu. Kita boleh nampak. Time tu member ada buat teropong. Main teropong time tu. Silat-silat dengan KL pun boleh nampak babe. Dia punya tinggi, dia punya view tu. Lawa, memang lawa gila babe. Kita pula naik time tu, naik petang-petang. Dalam pukul 4 naik, dalam pukul 4.30, 4.40 macam tu sampai So kita orang kat atas tu, kita orang dah enjoy. Time tu duduk borak-borak, makan sapu roti. Sambil borak, makan huan-huan. And then ada satu benda jadi sikit. Masa kita orang tengah shot borak-borak tu, kita orang dengar tau tiba ada macam bunyi bunyi pokok bergerak-gerak kan. Kita orang terdiam sekejap. Pusing tengok tak ada benda. Lepas tu kita orang diam je. Time tu ada seorang member aku tu, dia dia pandang je tau tempat tu kan. Kita orang macam tak ada benda kot. Kita orang sama orang borak balik sambil makan-makan kan. Lepas tu dengar bunyi lagi. Kita orang pandang dia kata ada orang naik lagi ke kan. Lepas tu sini dah dia orang nak dia orang pun nak ambil view juga. Biar je lah dia orang kan nak banyak kan. Lepas tu member aku yang diam tu, dia kata dah lah, jom lah kita balik. Lepas tu kita macam pula okay lah, tak apalah tau, kita balik kita turun dia sekejap sikit. Sebab yelah turun pun, kita orang tadi tu turun memang laju. Bukan sebab takut ke apa, sebab turun time tu, zaman tu turun lagi senang daripada naik. So memang turun pun laju. Kita orang tak ada macam lari ke apa, sebab dah keluar tu pun jalan relax-relax, borak-borak sampai gelak-gelak kan. Dia pun walaupun dia cakap dengan kita orang ajak balik apa semua, dia tak ada tunjuk muka takut ke apa. Dia just kata jomlah balik. Biasa je biar biasa je lah. Lepas tu bila dah sampai college, dah sampai bilik kita orang kan, time tu aku tanya lah, tadi kau ajak balik tu tapi macam gaya kau macam kau nada kau risau, nada concern kan. Tanya lah, asal? Lepas tu cakap aku rasa bunyi tadi tu, aku tak rasa tu bunyi orang tu. Lepas tu kita macam dah start rasa bukan-bukan lah, fikir bukan-bukan kan. Macam takkan siang-siang steward nak cek pasal kan. Kita orang fikir on the spot, fikir benda paranormal kan. Lepas tu kata tak, bukan tu. Habis apa benda? Aku kalau daripada gaya bunyi benda tu macam langgar pokok,
bunyi rustling lah, orang panggil bunyi daun tu belanggar-langgar kan. Dia agak laju and then dia hilang tiba-tiba. Aku syak. Itu bunyi babi hutan melintas. Kita orang dengar macam, babi hutan melintas? Kepala otak di atas bukit siut. Macam mana babi hutan sampai ke atas siut? Dia kata, siapa cakap babi hutan tak boleh mendaki? Babi hutan bolehlah mendaki. Tapi nasib baik tak nampak kita. Kalau nampak kita, mana korang nak lari? Sebab tu aku ajak korang turun. Tu yang aku macam, okay lah. Make sense lah. Nasib baik tu nak buat. Kalau tak, kalau benda tu muncul, dia terjah kita orang, nak lari mana? Exit satu je. Paling-paling pun kau terjun gaung, insya-Allah arwah. Sebab bawah tu tanah. Boleh lari. Babi kan Dia tegak kan. Tegak dia lari. Dia kejar kau pun, at least dia nampak kau hilang, dia berhenti dulu. Dia pusing balik cari mana kau. Dia aim balik baru dia lari lagi sini. Itu yang apa? Itu yang apa? Yang kita macam lega lah. Lepas tu sebenarnya ada cerita daripada member lain lah. Budak department lain. Bukan department lain, dia panggil budak kos lain. Fakulti kita orang kat. Dia cakap lah, sebenarnya tempat tu korang baru tahu sem 4 ni sebab memang tempat tu baru lagi. Kita orang cakap lah, memang baru lagi ke? Siapa yang explore apa ni semua? Dia kata, nak kata orang explore pun tak juga. Ni cerita daripada member aku lah. Dia kata macam ni, sebenarnya tempat tu orang buka sebab nak buat apa? Nak buat something. Buat something, maksud kau buat something tu apa? Buat development harga ke apa? Sebab tak nampak pun dia orang tambak-tambak ke apa. Dia kata bukan. Kau tak ada perasan ada benda-benda kat atas tanah ke apa benda kan? Dia kata aku tak perasan lah. Jalan aku tak perasan. Kalau kau tengok betul-betul sebenarnya kau akan kadang-kadang nampak ada jarum injek. Kadang-kadang nampak macam ada sampul plastik yang zip tu kan. Sebenarnya situ kadang-kadang ada mudpad buat ni. Buat projek nak lepas gian sebab situ tempat tu orang tak lalu. Dia orang yang buka jalan macam lawyer ke John. Tapi macam mana kau tahu? Sebab aku saja tengok nampak benda alanya tu. Kalau kau tengok betul-betul sebenarnya kau boleh nampak ada papan tanda yang tulis dilang masuk. Tu dia orang yang buat, bukannya majlis bandaraya ke apa yang buat. Macam lawyer ke? Habis ni kita dah explore ni. Dia orang dah caw lah. Kalau dia orang dah tengok orang dah tahu, dia orang dah tak ada report dah. Tu yang dia orang tinggalkan je sekali tu. Tu yang kita macam ya ke? Bukit tu, aku lupa nak beritahu nama kan. Bukit tu, to be honest, aku tak tahu nama official dia apa. Sebab tengok kat Google pun, dia tiba-tiba keluar sampai ada 3 bukit. Tapi aku tengok 3 gambar tu bukan bukit yang kita naik. Dia lebih ke belakang yang menghubungkan ke Alam Budiman. Tapi kita orang ada letak gelaran nama bukit tu. Nama dia panggil Bukit Bendera. Tapi aku tak tahu apa yang bendera je. Tu pun orang pandai-pandai je letak. Aku dah fikir bukan Bukit Bendera ni kat Penang ke? Penang tak silap Bukit Bendera. Aku pun tak ingat. Tapi itu pun sebenarnya pun bukit tu pun dah tak boleh nak diakses dah. Dah tak boleh diakses. Tapi actually kalau siapa-siapa yang nak hiking ke area Puncak Perdana, sebenarnya ada je dalam 3 tempat yang korang boleh hiking, which is ada satu bukit tu nama dia Bukit Bateri Rosak. Bukit Bateri Rosak ni dia ada satu macam, bukan tasik besar, dia macam kolam air tu, and then dia ada batuan tu macam warna hijau lumut something. Dia nampak pelik tapi unik, but at the same time nampak cantik kalau ikut Google lah. And then dia ada satu lagi bukit, dia ada satu bukit tu, aku tak ingat pula nama dia apa. Hammock Hills ke something. Situ bila kau dah naik bukit, kau dah hiking apa semua, situ ada tasik, and tak silap kau boleh kayak, naik sampan apa tak silap kat situ. Dia punya vibe dia macam like hutan paya bakau sikit-sikit. Sebab dia ada pokok yang yang akar dia paya bakau tu. So sebenarnya Puncak Perdana pun ada tempat yang kau boleh hiking. Especially zaman sekarang lah, sebab sekarang Puncak Perdana memang dah bangun habis lah. Yelah, setiap petang dan setiap pagi, setiap pukul 6 hingga 9 pagi dan petang sentiasa jam.
orang pergi kerja apa, ulang-alik daripada puncak alam ke Shah Alam. So tu lah. Itu zaman diploma punya lah. Aku macam aku cakap tadi, aku cerita zaman diploma je. Nampak? Zaman diploma je pun baru 2 bukit pun dah agak panjang lah. Belum lagi bukit yang lain. So Alik, macam mana? Apa ada komen-komen ke pasal cerita 2 bukit ni? Ke terbayang satu bukit yang memang nampak 2 tu je sepanjang dengar? Itulah. Kalau daripada cerita pengalaman kau ni, teringin ke nak pergi tengok betul tak betul bentuk dia macam macam tu lah. Tapi memang serius lah. Tapi sayang zaman tu pakai phone button. So nak ambil gambar pun memang nampak 3GP lah. Tapi kalau tengok daripada bawah memang betul nampak dia macam POV kita apa? Kita tengok daripada bawah nampak benda tu, tengok daripada bawah dia punya tu, nampak benda tu timbul, and then ada timbul lagi yang kecil. Tak tipu, serius tak tipu. So aku tak ingat sudah berapa lama kita punya podcast ni. Sekarang dah pukul 6 suku. Okay. Oh, dah pukul 6 dah. Dah pukul 6 suku dah. Masa berlalu. Okay. So untuk episod akan datang kita akan kupas lebih lagi. Kalau korang tertanya apa topik yang kita akan kupaskan lagi, apa sharing pengalaman apa semua, korang nantikan dalam episod akan datang Euro Campfire. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.